Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Dengan duka citanya, saya memaklumkan bahawa mulai minggu lepas iaitu 29 Julai 2026, Pusat Rakyat Parlimen Ampang telah pun disekat daripada mengakses sistem MyKAS. Tindakan ini langsung menjejaskan penyaluran peruntukan kawasan dan pelaksanaan projek Mesra Rakyat PMR yang selama ini menjadi nadi bantuan kepada rakyat Ampang. Yang menjadi mangsa bukan saya selaku ahli parlimen semata-mata, yang terkesan adalah rakyat Ampang, iaitu golongan yang memerlukan, golongan M40, warga emas, OKU, ibu tunggal, pelajar, pesakit kronik, NGO, sekolah dan masjid surau serta rumah ibadat yang memerlukan dengan segera, yang telah pun ada permohonan semenjak bulan Jun yang lepas. Saya ingin tegaskan saya masih anggota PKR yang tidak menentang parti sepanjang 28 tahun ini dan merupakan blok penyokong kerajaan yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Malah juga saya menjalankan amanah sebagai ahli jawatankuasa parlimen, pilihan parlimen dan beberapa kumpulan rentas parti dengan penuh komitmen. Sehingga hari ini saya tidak menerima sebarang penjelasan rasmi berkenaan penarikan peruntukan ini. Saya telah pun menghantar surat secara rasmi kepada Pejabat Perdana Menteri dan juga mohon penjelasan sebelum itu, tapi belum ada apa-apa penjelasan. Jadi jika ada isu teknikal atau apa pun, saya minta pencerahan untuk memudahkan penjelasan saya semula kepada rakyat. Ini merupakan ataupun menampakkan double standard dan lebih mendukacitakan 6 ahli Parlimen Pembakang yang menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan menerima peruntukan, tapi kami ataupun saya sendiri dinafikan peruntukan ini. Malah ada ahli kabinet sendiri yang bebas mengkritik kerajaan tanpa dikenakan apa-apa sekatan. Apapun yang dilakukan terhadap saya, ianya tidak akan melemahkan semangat saya untuk berkhidmat. Jadi Jumaat ini saya akan melancarkan kempen Projek Amal Rakyat, iaitu satu inisiatif gotong royong bersama rakyat, korporat, NGO dan JLC serta individu untuk memastikan bantuan kepada rakyat Ampang diteruskan secara telus dan berintegriti. Nantikan pengumuman ini dalam masa yang terdekat. Akhirnya, saya tegaskan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Ampang akan terus dibuka, khidmat rakyat akan terus diperkasa. Saya akan terus mempertahankan prinsip reformasi, accountability, bertanggungjawab dan meletakkan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Saya Roziah Ismail, ahli Parlimen Ampang.